5. Dalam rajah di sebelah, PQRW ialah sebuah segi empat sama. So, PQRW segi empat sama. Bila dia kata segi empat sama, maksudnya semua ni sama. Okey, tengok sini kan. Dia kata sama, maksudnya kalau QR ni 8 cm, PQ pun 8 cm. WR pun 8 cm. Okey. Ni apa pula ni? Ni bahagi 2. Nampak? Sama. Bila sama, 8 bahagi 2, kita tahu sini 4, sini 4. Okey, apa lagi? Okey. RST sebuah segitiga. Segitiga biasa je lah. Okey, kita tengok dia bersudut tegak. Okey, TWVU adalah sebuah trapezium. So, ni adalah trapezium. Cari luas seluruh rajah. So, nampak ada berapa luas ni nak kira? Ada 3 luas. So, maksudnya kena kira luas trapezium, tampur luas segi 4, tambah luas segi 3. So, ni kena tahu formula lah. Kalau tak tahu formula macam nak kira, betul? So, trapezium dulu. First, luas trapezium. Okey. Apa formula trapezium? Luas trapezium sama dengan separuh darab hasil tambah sisi selari darab dia punya lebar. So, first kali kena identify, kena tahu mana hasil tambah sisi selari. Kalau tengok yang mana? Takkan ni dengan ni selari, betul tak? Logik. Tengok je dah tahu mana yang selari. Yang ni dengan yang ni adalah selari. Mana UT adalah 3, VW ni adalah 4. Okey, kalau tengok hasil tambah selari dia adalah 3 tambah 4. Darab dengan lebar. Okey. Lebar ni ambil yang mana? Ambil yang straight ni. Bukan yang ni ambil yang straight ni. Okey. Mak tak ada pula nilai dia. Okey, ada. Sini ke sini 13. Betul? Sini dah 8. So, sini berapa? Panjang ni 13. So, 13 tolak 8 dapatlah TW. So, berapa? Sini adalah 13 tolak 8. Dapat 5. So, lebar dia adalah 5. So, kat sini lebar dia adalah 5. So, separuh darab 7 darab 5. Dapat berapa? 35 bahagi 2. Dapat 17.5. Okey. Ni baru yang pertama. So, apa lagi? Luas segi 4. Nak buat kat mana? Okey. So, trapezium dah. So, luas segi 4. Luas dia apa? Panjang darab lebar. So, panjang darab lebar dia berapa? Dia sama lah. Tadi kan segi 4 sama. So, 8 darab 8 dapat 64 cm persegi. Dah settle lah segi 4. Dah settle. Luas segi 3 pula. Mana luas segi 3 dia? So, luas segi 3 sama dengan separuh darab panjang darab lebar. Okey. Ataupun separuh darab tapak darab tinggi. Ni tak ada tapak lah. So, tinggi pun nak cari, kena carilah kan. Separuh darab panjang darab lebar. So, panjang dia yang mana? Nampak tak? Kita ada ni. Ni automatik nampak 12 dengan 5. So, separuh darab 12 darab 5. Sama dengan, kalau potong, 6 darab 5 dapat 30. 30 cm persegi. Okey, dah ada 3 kan? Boleh tambah. Jadinya, luas. Kecil kan? Nampak? So, jumlah luas sama dengan 17.5 tambah 30 tambah 64. Dapat berapa? 17.5 tambah 30 tambah 64 dapat 111.5. So, 111.5 cm persegi. Nampak? Kena kira satu-satu lah. Ikut formula dia. So, kira yang ni dulu. Lepas tu kira yang ni. Lepas tu kira yang ni. Tambah semua. Tambah semua baru dapat dia punya luas seluruh rajah. Okey?